Okey geng, sebab kita dah buka cover ni. Okey, cover ni hampa boleh tengok video aku yang sebelum ni. Kita buka cover ni. Okey, itu kita tekan bateri kan. So ini kita nak tekan spark plug. Spark plug dia duduk kat sini Okey, yang ni bukan spark plug Okey, ini bukan spark plug, yang ni. Okey, ni sebenarnya kalau hampa tak buka cover ni pun boleh. Tapi ni nak bagi hampa nampak lah. Kalau hampa seorang pada pro, tak payah buka lah. Okey, ni sebenarnya hampa boleh buat kerja daripada depan ni. Okey, kepala ni tarik macam ni dulu. Okey, ni dia punya getah ni tarik. So tarik pandai-pandai, hampa tak pernah kan. Okey, so kalau hampa perasan kan dalam motor hampa kan, dia ada satu bag macam ni Ni bag penting Dia ada special tool lah untuk buka spark plug. Ni dah lah. So ni yang kembang, ni yang kuncup. Yang kembang ni masuk kat spark plug. Okey, cara dia. Okey, yang kembang ni masuk. Cara dia macam ni. Okey, masuk sampai rapat. Okey, lepas tu dalam beg tadi tu dia bagi spanner. Okey, ambil spanner saya 14 ni. Okey, pusing dia lawan arah jam untuk buka So pusing. So pusing dia. Okey, sampai dah rasa longgar kan. Tuan tarik. Okey, ni spark plug Okey, so nampak dah jadi carbon lah. So 10,000 aku selalu tukar. Okey, adalah spark plug brand NGK. So NGK ni apa cari untuk model wave ni, cari model ni Sekejap aku baca. CPR6EA. Nampak tu. Okey, untuk Honda Wave cari CPR6EA. Nak pakai Denso ke, nak pakai Honda pun tak kisah. Tapi selalu orang pakai NGK famous brand ni. Okey, so pantang dia jangan jatuh nampak. Dia siap buat cover lagi. So kalau jatuh ni memang habis Okey, masukkan macam ni. Okey, dah lock. Kita buka. Okey, kita masukkan ke dalam ni. Okay. So macam biasa, masukkan daripada depan Okey. Mana lubang tadi? Macam ni, tak jumpa pula lubang dia. Tiba-tiba hilang pula. Alamak. Okey, ni lubang dia. Saya hati-hati. Okey, so kita masukkan dalam lubang tu. Sekejap kita cari lubang tu. Okey, ada. Okey, pusing dulu pakai tangan. Pastikan trip dia masuk dulu. Okey, dah masuk. Baru kita ambil special tools ni. Kita masukkan dia. Okey, dah masuk pakai tangan. Lepas tu kita masuk special tu ni. Okey, pusing.
Okey, pusing ikut arah jam. So, kau pusing lah, pusing sampai dah ketat. Sebenarnya pakai spanner hak dia bagi tu tak ketat pun, tak boleh ketat. Bila aku pasang memang boleh pasang. Tapi bila kita naik motor dekat highway ataupun kita pergi kedai naik slow pun, motor tu akan rasa semput. Seolah-olah macam minyak tak sampai. Sebenarnya api yang tak sampai. Jadi aku buka balik, aku beli spanner saiz 16 yang panjang untuk spark plug dan aku ketatkan. Dan dia memudahkan. Okey, sebelum kita nak tutup casing ni, kita check dulu lah. Kita on. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita on tengok. Okey, alhamdulillah. Motor hidup, bateri okey, spark plug okey. Ni hitam bagi dia tukar.